nak kena dari kapal kan, kau tak selamatkan budak tu kan. Aku macam aduh peliknya jalan cerita dia. And then dia tak explain pun why dia naik kapal tu sampai habis jalan cerita. So aku macam roll betul. Okay, so aku Izzy daripada Buzzpop TV dan Movie di Channel. So thank you kepada Antena dan Buzzpop juga untuk aku pergi ke premiere Mutini ni pada 14 hari bulan itu. Filem ni tak boleh di-review awal sebab ada yang bagus, dan hari ni aku akan release di video untuk review filem Mutini ni lah. Reaksi satu ayat aku untuk filem Mutini ni adalah Statham just doing Statham shit. So itu reaksi satu ayat aku untuk filem Mutini ni. Mutini ni cerita pasal apa kan? Sebab based on dia punya ni pun macam dekat export punya tempat kapal kan. So aku share sikit je. Dia mengisahkan tentang Cole Reed ni. Dia adalah seorang bodyguard kepada seorang bos ni. Dan bos ni dia macam ada satu company kapal export import kan. And then one day tu dia macam kena frame, which is bos dia ni kena bunuh dan dia disabitkan kesalahan atas pembunuhan that person. Dia tak bersalah dan dia cuba untuk berjuang untuk membersihkan nama dia dan membongkar lah apa sebenarnya terjadi among diorang ni. So dapat ke tak Cole Reed ni bersihkan nama dia dan membongkar rahsia apa yang ada dekat dalam company ni. Korang kena tengok cerita ni dekat wayang terdekat korang starting on 20 hari bulan. Itu sahaja aku punya synopsis about this film. And then kita akan pergi dulu pada benda yang aku minat dalam filem ni. Okay, so benda yang aku minat dalam filem ni tak banyak. Actually ada satu je. First lah. Satu ni benda yang aku minat is aku enjoy dia punya action. Lagi-lagi pada dia punya third act. So third act dia ada juga diselitkan dengan gore scene yang membuatkan satu hal jerit. So benda tu yang aku macam wow, bapak gore gila kan. Tapi dia tak adalah gore gila tu. Cuma still lah gory lah juga bila tengok that scene. And then action dia pun just nice. And then lagi-lagi pada part tangga ni dekat third act ni, it's very intense dan kau akan rasa macam bapak lah. Macam tu. So itu saja benda yang aku minat dalam filem Mutini ni. Dan selebihnya aku akan share dalam aku punya hate untuk filem Mutini ni. So ada beberapa hate yang boleh aku compile sikit dalam filem Mutini ni. First, benda yang aku boleh share dengan korang adalah cerita ni kita nak tengok is action lah for sure kan. Tapi bila kita throughout daripada first, second, third act ni, dia dah macam filem main hide and seek je. So Cole Reed ni just lari, menyorok dalam kapal tu dan tunggu lah orang dapat dia. So bila dia jumpa dia pukul. So kalau tak jumpa kau tunggulah dia menyorok. So benda macam tu aku rasa macam alah boring je macam tengok filem hide and seek je kan. Sebab kita yalah Jason Statham kot. Apa lagi yang dia buat. So semua filem dia semua sama je genre dia kan. So dia jadi beekeeper, dia jadi bodyguard, dia jadi kontraktor. So at the end dia benda yang sama juga. So benda tu yang dah boring dah sebenarnya tengok cerita dia ni. Sebab asyik benda sama je. Dia tak ada macam ubah sikit ke dia punya jalan cerita ke, asyik benda sama je kan. And then itu first. Nombor dua yang aku tak suka dalam filem ni adalah jalan cerita dia terlalu panjang dan aku rasa sebenarnya dia boleh cut short dan tak payah melirik sangat kot. Sebab basically aku nak share je terus dengan korang. Dia bodyguard, ada bos dia, lepas tu ada anak dia. So time satu parti ni bos dia buat untuk bagi hadiah lah dekat anak dia dengan Cole ni kan, Cole Reed ni. So tapi Cole Reed ni dia perasan ada someone yang memang suspicious. So dia buat tak tahu je dan dia balik hantar bos dia. And then start tu lah dia kena ambush, kena bunuh. And then yang aku pelik, kau sepatutnya dia dah call anak dia ni, cakap kau duduk kat rumah sebab diorang akan attack kau for the orang yang kedua yang dia akan bunuh dan kau. So dia call anak dia cakap macam tu. Lepas tu dia ni lari pergi kapal. Aku rasa macam kenapa nak kena dari kapal kan, kau tak selamatkan budak tu kan. Aku rasa macam aduh peliknya jalan cerita dia. And then dia tak explain pun why dia naik kapal tu sampai habis jalan cerita. So aku macam roll betul. Macam fresh. Memang fresh gila. Aku dengan Munif daripada awal sampai habis memang borak dalam filem ni. So itu nombor dua yang aku tak suka. Dan nombor tiga yang aku tak suka adalah dia ada dua aspek, which is macam tadi aku puji dia punya action kan. So action dia aku boleh letak dalam hate juga. Sebab action dia aku tak nampak sangat what they are doing inside the film. Sebab dia menggunakan tight shot yang membuatkan kau terlalu rapat sangat dengan orang dalam scene tu dan kau tak nampak the sequence bila diorang bergaduh tu. So benda tu agak frust. And then macam cakap tadi, filem ni dah ke hide and seek. So action dalam filem ni tak banyak tau.
But tolonglah panjangkan sikit action sequence tu. Ni tak, dah lah tak banyak. Lepas tu action sequence pendek pula tu. Kau nak tiru macam John Wick. Tapi John Wick every 2 minit ada action. So macam tu aku nak cakap. So dia macam frust bila tengok tu. Dan aku pecahkan lah pergi ke 4 kan. Nombor 4 pula, dia nak tunjukkan macam Marine ni macam function. Sebab ada satu message yang disampaikan daripada kapal tu. Sebab bila kau dah naik kapal ni, dia dah terjadi satu kes lain pula. Sebab sebenarnya kau nak kena settlekan nama kau ni. But bila kau dah naik atas kapal ni, dia another story. Which is, kapal ni, dia buat pemandangan manusia. Statum ni nak kena settlekan pemandangan ni. Lepas tu baru dia balik untuk bunuh si bongok tu. So aku macam, okay, back to the Marine tadi. So, diorang ni dapatlah false alarm daripada kapal ni. Dan Marine ni macam investigate lah. Betul ke false alarm kan? Sebab banyak benda yang dibagi tahu daripada kapal ni tak masuk akal. So, diorang ni pergi ambush kapal tu. So, konon-konon ni nak buat Marine ni macam gempak kan, ada bantuan kan, sampai. Tetapi, bila Marine dah sampai, Statham dah habiskan semua. Dia dah sapu habis. Dan, perempuan ni bagi tahu kat Marine ni, sebab Marine ni pun tengah mencari Cole Reed ni juga. So, perempuan ni bagi tahu, oh, Reed dah mati, dia jatuh dalam laut, dan ada stranger yang aku rasa ada stranger kot naik kapal dan belah. Aku pun dah lupa sebab filem aku tengok 14 hari bulan. So hari ni baru dapat review. So itu saja. Kalau based on hate yang aku bagi tahu korang ni, korang dah tahu dah cerita ni macam mana kan. Dan itu saja yang boleh aku share dengan korang. Dengan itu, aku punya rating untuk filem Mutiny ni sebanyak 4/10 untuk Mutiny. So filem ni dah ditayang pada 20 hari bulan. Korang boleh pergi tengok. Maybe ini reaksi aku saja, aku tak tahu. Maybe ada orang yang suka bila tengok Statham punya cerita kan. So itu saja. By the way, kalau siapa yang suka dengan review aku, boleh cari aku dekat social media lain. Which is dekat YouTube ada, TikTok ada, IG pun ada. Nama yang sama, Moviezi ataupun Moviezi Channel. So itu saja. Boleh bantu like, share and subscribe juga Buzzspot TV dan Moviezi Channel. So itu saja. Thank you. Bye-bye.